Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi kita dalam podcast Lepas Tamat Apa Cerita. So, malam ni kita kat tempat special dekat camp ekspedisi penyambung warisan 7.0. Nama saya Nuraja Natasha, Esko Perhubungan, Esko 9. So, kita bersama alumni GPMS iaitu Joso. Hai guys, nama saya Hafiz. Macam yang Najwa dah perkenalkan sikit, nama saya ni unik sikit. Nama saya Yoso. Dalam GPMS memang kawan-kawan saya ni panggil Yoso. Yoso dan Yusof ni memang selalu orang confuse. Selalunya orang fikir Yusof maksud Hafiz Yusof ke? Bukan. Yoso ni nama nickname je. Saya dulu merupakan pelajar UiTM Shah Alam dalam jurusan kejuruteraan elektrik. Pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Sedikitlah saya ceritakan background saya mengenai macam mana cinta kali pertama saya terhadap GPMS. Rata-rata pelajar ahli GPMS Esko 9 cakap Yusof paling aktif. Wow. Paling aktif. Betul Oh, kalau betul alhamdulillah, syukur. Okay, alright. So basically untuk pengenalan diri saya, cerita macam mana saya boleh terkenalnya GPMS ini. Pada waktu tu GPMS UiTM Shah Alam waktu ketika tu dia buat satu program ni kita panjat gunung. Kita ni, saya ni memang pada dulu lagi memang suka aktiviti lasak. So bila dapat satu poster waktu tu, training of leader, kita akan buat program di Gunung Angsi. Wow. Memang GPMS punya tu lah. Lepas tu jumpa nak join. Betul. Memang waktu tu okay. Dan tu tak tahu pun GPMS, tak kenal pun GPMS tu apa. GPMS tak apa lah, Gunung Angsi. Yes, kita gerak Gunung Angsi. Okay. Waktu tu memang kita pandang Gunung Angsi je. So kita pergilah program, pergi program, tengok syok rupa-rupanya GPMS macam ni cara diorang layan kita apa semua, sangat ramah, sangat mesra, tertarik dan sebagainya kan. Facilitator very sporting. Syok juga kan GPMS Then habis je training of leaders, waktu tu masih tak tahu pun GPMS ni apa. Dan hati saya, apa benda GPMS ni? Kita empat sedar. Apa tu empat sedar? Tapi tak apalah, asalkan kawan-kawan syok. Habis je program training of leader waktu tu, terus diorang buat potluck, makan-makan. Makan free, siapa tak nak? Betul tak? Makan free. Diorang buat makan-makan apa semua. Kita bawa makanan kita bawa makan simple-simple je lah. Kopok lekor je kita bawa waktu tu. Bawa kopok lekor. Tapi banyak makanan apa semua, jadi seronok. So kat situ kita create satu bonding. Daripada memang sebelum ni diorang tak kenal pun kita, tapi diorang lain kita ni macam memang kawan-kawan rapat. Dan waktu tu saya tak adalah mula tertarik terhadap GPMS, tapi saya mula tertarik dengan persahabatan yang wujud di kalangan ahli-ahli GPMS ketika itu. Jadi tiba-tiba diorang send lah kat saya satu lagi poster. Kita dapat satu offer, training of facilitator. Yusof, jom join program ni. Kalau dapat join memang shock gila. Kau boleh jadi facey, kau boleh jadi macam kita orang best Saya pun macam okay, tak apa. Saya pun pergi dan sebagainya. Program tu tak ada melibatkan naik gunung, tak ada melibatkan apa. Tapi waktu tu program tu berada di Camp Hulu Sangor. Saya tak ingat nama camp tu apa, tapi berada di tepi sungai. Menarik kan? Sungai-sungai. Betul, memang menarik. Kawasan di tepi sungai, camp tu Dewan, depan sungai. Betul-betul depan tu sungai. So waktu tu join lah training of facilitator. Masa tu pun saya dah didedahkan dengan beberapa alumni. Tapi bukan alumni yang lama ni, alumni yang masih muda, yang waktu tu kita panggil dah lebih kurang jarak antara 3 esko lah dengan esko semasa. Waktu tu terbitnya lah hati, apa GPMS ni sebenarnya? Kenapa GPMS ni satu persatuan yang mana alumni dia ni dah kerja, dah berkejaya, dah ada duit dah pun, tapi masih datang dengan budak-budak universiti, masih duduk bersama-sama. Habis training of facilitator, seterusnya kita bergerak kepada program core. Program core ni yang saya tunggu-tunggu kan, sebab diorang dah bakar kita awal lah. So kita nak naik ledang 7 hari kita naik ledang. Naik ledang. So jom pergi ledang. Best. Kita base camp kat sana, kita panjat separuh. Lepas tu kita tidur kat sana 6 hari, kita berprogram, kita buat macam-macam. Memang syok. Saya dengar memang tertarik benda tu kan. Okay, bawa 3 orang, 2 orang lah, 2 orang kawan baik saya ni, housemate saya. Kita pergi ke ledang. Ya Allah, kat ledang tu kena lanyak. Macam apa benda ni kan, kenapa kena sampai macam ni? Tapi waktu tu saya tak fikir kena lanyak. Saya just fikir I want to enjoy this moment. Yang penting naik ledang. Betul, yang penting naik ledang. Yang penting sampai puncak. Yang GPMS tak apa, nombor 2 lagi. Lanyak tu nanti ledang. Pada ketika itu esko ke-44 pun dah tamat. Jadi diorang perlukan pelapis yang baru. Bila perlukan pelapis yang baru, maka
Time tu adalah beberapa saya dan juga sahabat-sahabat saya yang pergi Keledang. Kami diangkat menjadi sebahagian daripada Exco 45. Basically manual YDP lah. Manual YDP dia offer ke saya. So ada nak offer sikit, kalau berminat lagi bagus, kita nak angkat kau jadi TYDP lah. TYDP terus? TYDP terus. Tak ada interview? Kita tak adalah panggil interview, tapi kalau nak panggil konsep interview tu, kita panggil casual talk lah. Panggil bersama. So kita orang ni sekian like propose. Kita cuba propose kan. And then waktu tu saya pun agree lah. Memang sebab saya suka untuk berorganisasi. Okay. Sebab saya tahu yang waktu ketika itu saya nak cari something missing dalam saya. Sebab saya tahu yang kita semua orang ni ada potential masing-masing, tapi kita ni macam ni tak tahu macam mana kita nak keluarkan adalah melalui kita berinteraksi, kita join ataupun kita berorganisasi. Daripada situ kita tahu macam mana kelemahan dan kekurangan kita lah. Along the way tu banyak lah benda-benda yang saya lalui dengan exco-exco saya. Pasang surut memang ada. Masa macam di propose dari TYDP tu, dah tahu ke GPMS apa sebenarnya? Tak, masa tu saya tak tahu langsung GPMS. 4 sedar pun tak hafal pun waktu tu. Serius. Kau dah kata attractive. Tak buat apa-apa. Tiba-tiba TYDP. Memang saya waktu tu zero, nothing. Saya tak tahu apa itu 4 sedar, saya tak tahu apa itu GPMS, tapi saya pernah dengar apa itu 4 sedar sebabkan waktu program-program ni biasanya facilitator akan kaitkan setiap aktiviti dengan 4 sedar. Tapi bila saya dah mula masuk ke Exco 45, bila mengajar TYDP, bila kita cuba untuk handle seni program, waktu ketika itu saya mula faham setiap aktiviti yang dijalankan, apakah itu 4 sedar kan. Sebab sebelum tu alumni pernah cakap saya satu, cakap saya, so kalau kau nak memahami satu perkara, kau kena lalui situasi tu. Dan bila kau dah lalui situasi tu, kau kena buat benda tu dekat orang supaya kau sendiri faham. Sebab bila kita cuba untuk kita cuba simulate balik benda tu ke orang, kita nak kena faham dulu. Betul tak? Kita nak kena fahamkan dulu baru kita boleh ajarkan kepada orang lain. Tapi by the time kita duduk dalam GPMS, saya dah mula perlahan memahami apa itu 4 sedar, sejarah GPMS, dan pengasas GPMS, lagu GPMS tu sendiri dah mula menyentuh hati saya waktu ketika tu. Daripada persahabatan, saya pergi ke arah yang lebih tinggi, iaitu perjuangan dalam GPMS. Saya first time dengar lagu GPMS, saya nak nangis tapi saya tahan. Kenapa? Kenapa nak nangis? Tak tahu, rasa sebab saya dah mula suka kat GPMS kot. So saya macam dengar tu macam tim punya gabungan. Cuba rasa sebab. Bagus lah. Bagus sebab even orang yang dah lama duduk dalam GPMS pun tak boleh ada rasa macam tu. Bila mana Najwa ada rasa macam tu, it's a good thing for you lah. Maksud dia memang hati ni dah terpaut dengan GPMS. Tapi macam ni kita nak, kadang-kadang saya agak terfikir macam saya dah memang rasa dah terpaut dengan GPMS, tapi macam mana saya nak sampaikan benda ni kepada orang lain? Itu adalah cabaran kita pula. Waktu dan ketika ini, zaman social media, ataupun kita panggil zaman budak TikTok lah. Betul kalau saya salah, betul kan lah. Maafkan lah. Tapi kita panggil zaman budak TikTok lah. Betul lah kan. Betul. Saya pun ada TikTok, saya pun main TikTok, tapi saya tak buat video TikTok. Okay. Lagu-lagu TikTok saya tahu sikit je. Okay. Contoh dia apa? Matcha kopi. Suka matcha atau suka kopi. Macam mana Najwa nak hadap benda tu, nak memastikan Najwa rasa apa yang Najwa rasa pada hari ni boleh disampaikan kepada generasi seterusnya lah. Contoh dia macam hari ni diorang ada buat satu program iaitu EPW 70. Betul. EPW 70. Jadi macam mana Exco diorang ni, tanggungjawab diorang untuk memastikan sentuhan daripada program ni dapat diwarisi oleh next generation lah, ataupun next Exco. Itu adalah tanggungjawab mereka. Dan Alhamdulillah waktu dan ketika itu saya berjaya menamatkan Exco 45. Alhamdulillah rezeki saya dapat ataupun saya diangkat menjadi yang dipertua untuk GPMS UiTM Shah Alam bagi Exco 46. Itulah masa TYDP 12 program, betul tak? Betul. 12 program. Tiba-tiba jadi YDP, COVID. Betul lah Najwa. Waktu tu memang jujur lah saya cakap, memang saya rasa macam macam mana ni kan. So waktu tu tim yang saya bawa daripada Exco, tim yang saya build untuk Exco 46 ni adalah tim yang dibentuk semasa Exco 45. So should be tim ni memang sangat solid untuk kita bawa ke Exco 46. Tiba-tiba COVID. Aduh, ni semua akibat seekor kelawar. Betul tak? Kita ada buat. Kita masih buat program Najwa. Kita masih buat. Tapi orang yang tepat jadi TYDP dan YDP. Kita masih buat program ketika tu. Tapi masalah dia, apa yang cabaran waktu saya hadapi ketika COVID tu adalah lebih kepada kita tak boleh buat program bersemuka lah. Training of facilitator dalam alam maya. Buat macam mana dia buat aktiviti dan sebagainya, tapi dalam bentuk alam maya. Masa tu
ada kawan saya yang bagi multimedia memang dia fasih dalam beberapa orang panggil aplikasi ni kan. So ada yang waktu saya ingat dia buat macam satu room, classroom, dia boleh klik enter ni, okey ni masuk grup ni, ni masuk grup ni, dia masuk grup ni. So walaupun dalam maya, tapi dalam masa sama dia seolah-olah dia merasakan yang dia bergerak daripada contohnya dia dewan, okey dia berjalan ke dewan, pak dia masuk dewan, dia masuk ke dalam bilik. So dalam bilik tu ada facilitator dia. So facilitator dia saya tunggu, dia masuk dan kita mula berinteraksi. Mulakan jalan aktiviti seperti biasa lah. Walaupun saya kata yang dia tak impact dia tu tak apa panggil, Tak macam yang sebelum ni lah. tak macam program ni. Tak tak macam program ni impact dia. Program ni memang impact dia power kan. PW kan. Sebab waktu tu dalam maya Najwa. Tapi saya berterima kasih waktu ketika itu saya ada esko yang banyak membantu saya lah. Diorang masing-masing ada kepakaran masing-masing. Tak nak guna angsi, tak jadi lah kat sini. Betul, betul. The first point is guna angsi. Untuk tempoh saya waktu tu saya anjakkan sikit tarikh tempoh untuk saya turun sebab waktu tu saya tak ada orang-orang yang boleh meneruskan legasi untuk sambung kepada Esko 47 ketika tu. Jadi saya berbincang bersama tim dengan penasihat JPMS YTM Shah iaitu Abang Jo. Kita discuss baik-baik. Saya minta tolong untuk saya lanjutkan sikit tempoh saya untuk saya cari seorang ataupun satu tim yang boleh menjadi pewaris untuk meneruskan Esko ke 47 lah. Dan Alhamdulillah lepas bulan 12 kita dah boleh rancak boleh buat program fizikal. So kita buat boleh dah dapat. Memang gian Najwa. Memang lepas gian. Memang betul. Jadi tak keruan kita orang nak buat program waktu tu. Kita buat balik program. Lepas lah. Memang lepas tu. So kita buat program and lastly kita dapat buat ledang balik. Dan daripada situ kita dapat cari kita punya pewaris. And then kita pas lah. Kita turun and then kita paskan kepada pewaris kita untuk continue mentadbirkan JPMS YTM Shah Alam. Waktu ketika saya YDP juga, saya merupakan ketua pergerakan siswa di peringkat kebangsaan. Waktu tu di bawah JPMS kebangsaan kita ada lebih kurang dalam 21 JPMS cawangan khas seluruh Malaysia. Bermula daripada utara sampai selatan. Dan waktu ketika itu esko-esko saya juga merupakan sebahagian pada YDP JPMS lah untuk cawangan khas. Jadi kat situ pun ada cabaran dia juga. Bila mana kita handle yang sebelum ni kita handle YDP. Ni adalah masing-masing adalah taiko dekat cawangan masing-masing. Kita nak handle, faham tak? Dia leader. Waktu tu cabaran saya macam mana betul ke saya boleh handle diorang ni kan. Masing-masing ada, for sure dia akan ada ego masing-masing apa semua kan. Tapi Alhamdulillah diorang ni memang sangat sporting. Diorang ni selesa untuk berkawan. Kita pun sharing kita punya strength masing-masing, weaknesses masing-masing. And Alhamdulillah diorang letakkan satu kepercayaan kat saya. Kita berjaya membuat satu program perkadiran untuk seluruh JPMS cawangan khas waktu tu. Waktu tu saya tak ingat lebih kurang dalam 17 ke 18 cawangan khas dapat hadir di Perak. Dengan bantuan waktu ketika itu daripada JPMS Perak lah yang kita minta tolong untuk dari segi tempat untuk kita berprogram. Selepas tu juga kita ada buat a few program after that di peringkat JPMS kebangsaan. Dan Alhamdulillah waktu ketika tu, tahun tu bagi saya tahun yang saya paling struggle dalam momen hidup saya dan tahun yang paling happy dalam hidup saya. Sebab pada waktu tahun tu saya adalah YDP, tahun tu saya ketua pergerakan siswa. Dalam masa yang sama saya juga merupakan mahasiswa final year. Ketua pergerakan siswa tu maksudnya ketua JPMS semua tu ke? Boleh lah. Najwa boleh cakap macam tu lah, lebih kurang. Segan lah pula nak cakap ketua semua. Macam mana bagikan masa ketua JPMS cawangan, ketua segala JPMS. Okay, saya beritahu Najwa satu rahsia sikit lah. Waktu tahun tu memang saya, siapa yang kenal saya waktu tu memang saya tak terurus. Bukan tak terurus lah, saya rasa macam saya banyak lebih pada support sistem kawan-kawan. Waktu tu saya banyak refer dengan alumni-alumni daripada Pagu. Untuk pengetahuan JPMS kita ni ada Pagu kan. So siapa-siapa yang tak tahu kat luar, kita ada Pagu, Persatuan Alumni JPMS YTM. Jadi saya banyaklah refer dengan alumni-alumni kita ni, macam ni saya nak ni, macam ni saya nak ni, macam ni saya nak tu. Jadi diorang ni tanpa segan silu sentiasa memberikan bantuan kepada saya. Jadi kat situ saya tak rasa seseorang. Dan waktu tu juga saya minta tolong kepada saya punya TYDP, Azam waktu tu, Azam. Tak, dia sebayang dengan saya. Dia masuk sekali join program dengan saya waktu kat Ledang. Dia satu peserta Ledang dengan saya. Kita orang era 28 waktu tu. Betul. TYDP. Betul.
uh, memang rindu lah waktu tu kan. Tapi banyaknya waktu ketika tu memang saya minta tolong Azam lah. Memang Azam ni selaku TYDP saya minta tolong dia untuk banyak support saya dari internal punya program. Jadi saya minta dia, okay, kita lancanakan program saya sekian. Minta Azam ni tolong internal punya program. Dan after that, just bagi tahu saya update. Okay, ni program macam ni, okay tak, okay tak, okay. Dan Alhamdulillah Azam memang dia buat dengan baik lah. Dia banyak bantu saya. Saya nak tanya Najwa sikit boleh? Kita tanya host pula kali ni. Kali ni kita buat special. Kali ni special tu kita buat sekarang. Kita tanya host. Dengan tetamu special dan soalan special. Bersama host special. Okay. Saya tanya Najwa satu soalan. Satu soalan untuk Najwa. Najwa join GPMS bila? GPMS WTM Puncak Alam. Saya sangat baru dalam GPMS ni. Okay. Dan saya rasa terlalu awal untuk saya jatuh cinta. Tapi saya jatuh cinta sangat. Okay. Dengan lagu pun nak nangis. Oh, amazing. Power lah penangan GPMS. Okay. Okay. Soalan lah saya nak tanya. Okay, boleh. Apa impression pertama Najwa dengan GPMS? Atau impression Najwa sekarang terhadap GPMS? Kita jawab dua-dua lah. Impression mula-mula, saya macam tak tahu sangat. Saya sangat tak tahu. Benda yang diorang buat GPMS, Pelajar Melayu Semenanjung, apa yang diorang buat. Lepas tu sekarang saya nampak dan setiap apa yang alumni cakap saya rasa nangis. Tu jujur. Setiap kali alumni mula buka mulut, saya rasa nak nangis. Tapi saya tahan je. Sebab apa rasa nak nangis tu? Sebab saya dah jatuh cinta. Nampak best guys GPMS. Dia bukan cerita kita nak nangis ke apa. Dia sebabkan rasa tersentuh, betul tak? Ya, tersentuh dengan GPMS ni. Saya rasa bonding dia sangat. Walaupun saya kenal Dini sehari dua, baru jumpa sekali dua, dah macam berkawan dari sekolah rendah. Betul, saya tak tipu. Saya pun rasa benda yang sama Najwa. Benda tu tak dapat kat tempat lain, betul tak? Tak dapat kat Classmate kita pun tak macam tu. Ya. Betul tak kan? Saya masa kenal orang lain macam saya kena banyak borak. Tapi ni jumpa sekali dua je. Tiba-tiba dah boleh buat aktiviti sama, dah boleh peluk bahu semua. Betul. Macam tu lah program pertama saya yang saya alami tu. Sebab tu saya boleh join next program tu. Sebab rasa apa panggil bonding tu. Diorang tak ada rasa macam oh aku senior, aku tak ada. Padahal kita nampak bagai peringkat umur. Berbagai sangat. Saya cerita yang mana bagi saya paling memberi impak lah, yang membantu saya dalam career saya. Basically adalah lebih kepada macam mana kita nak manage manusia dengan macam mana kita nak manage masa. Dua benda ni adalah bagi saya benda yang paling memberi impak dalam hidup saya. Sewaktu saya berada di GPMS, macam saya beritahu tadi, saya dari segi masa tu, waktu ketika itu saya YDP. Maaf, saya bukan nak bangga jawatan, bukan. Saya cuma menceritakan macam mana saya manage masa. Jawatan ni benda lain, bukan, tak ada pun. Waktu tu saya YDP and then saya ketua pergerakan siswa. Waktu saya mahasiswa final year, waktu tu memang masa saya memang terhad. Tapi macam ni saya managekan masa tu, alumni banyak ajar saya. Hebatnya alumni GPMS UiTM ni, diorang memang sangat-sangatlah mencintai GPMS dan selalu menekankan kita orang untuk sentiasa memperjuangkan apa yang dibawa oleh GPMS. Tapi dalam masa yang sama, saya ingat dalam otak saya, diorang cakap macam ni, so apa-apa yang kau buat, GPMS nombor 1. Tapi pendidikan atau apa yang kau belajar dekat sebagai tanggungjawab kau sebagai mahasiswa bukan nombor 2. Nampak tak? Mula saya macam macam mana ni nak faham kan. Bila fikir okay, means GPMS dan pendidikan ni, kita punya pendidikan yang kita belajar sebagai mahasiswa ni, dia bergerak seiring. Selari. Betul, selari. Yes. So memang daripada situ saya faham, betul lah apa yang alumni saya cakap. So daripada situ memang saya kena make sure yang saya punya belajar saya okay. At the same time saya boleh deliver saya punya tanggungjawab dengan baik lah. Dari segi manusia ni pula, saya rasa dia bertanggungjawab dengan baik bukan betul, boleh. Alhamdulillah. Saya tak cakap saya tak boleh manage manusia dengan baik, tapi alhamdulillah saya belajar dengan alumni kita lah, daripada Persatuan Alumni GPMS UiTM ni. Diorang banyak ajar saya macam mana nak bercakap, macam mana kita nak berurusan dengan orang di peringkat umur macam ni, macam mana kita nak uruskan di peringkat umur macam ni, macam mana kita nak uruskan. Sebab bila kita berurusan dengan orang di berbeza peringkat umur, lain cara approach dia, betul tak? Kalau kita approach dengan generasi yang budak-budak kecil ni, kita tak boleh serius. Kita nak kena macam kita yang kena masuk dunia orang kan? Kita kena faham dunia orang ni kan. Betul, memang tak senang kan?
Betul. Umur macam ni. Lepas tu bila kita pergi ke program-program sekolah menengah ni pula, bila kita turun program sekolah, macam mana kita nak blend in dengan dorang ni kan. Oh, dorang ni suka benda-benda yang main, suka buat outdoor activity, suka benda yang fun, supaya benda tu senang untuk kita approach dorang. Masuk kepada zaman mahasiswa ni, bagi saya tak ada, bukanlah tak ada cabaran, tapi sebab kita sendiri mahasiswa, so kita tahu kadang-kadang kita nak benda ni, kadang-kadang kita nak benda tu. Betul Najwa? Betul. Kita dah rasa lebih dekat. Tapi bila mana kita handle orang yang bukan mahasiswa, maksud orang yang lebih berusia daripada kita, itu cabaran dia. Satu kenal tak kenal, satu lagi diorang ni orang yang orang panggil apa, orang tua dulu panggil makan garam dulu pada kita kan. Jadi macam mana benda-benda tu semua saya belajar dengan alumni-alumni saya, macam nak manage orang. Dan bila saya masuk je ke dalam pekerjaan, memang benda tu bukan kita sendiri je akan nampak, tapi orang lain secara tak langsung akan boleh membezakan kita sebagai mahasiswa yang fresh grad dengan mahasiswa yang fresh grad yang lain. Orang boleh nampak perbezaan kita dan orang lain. Bagi saya itu benda yang special lah, bila mana saya melibatkan diri dalam GPMS dan ia membantu saya di dalam dunia kerjaya saya. So guys, setelah cerita banyak benda tadi, daripada dia mula-mula masuk GPMS, daripada dia kenal, daripada masuk tiba-tiba sebab angsi je, sebab guna angsi je. So saya nak cakap, apa yang kita boleh simpulkan adalah jangan takut mencuba, walaupun kita tak kenal lagi GPMS, tak kenal lagi kelab, sesuatu kelab tu. Cuba masuk dan kenal orang baru, kenal benda baru. Dia for sure 100% akan bagi kita sesuatu lah dalam hidup kita, dalam kerjaya kita, yang kita boleh bawa sampai bila-bila. Kongsian yang sangat menarik. Thank you Yoso. Welcome Najwa. Saya untuk daripada pihak saya, terima kasih daripada kepada pihak GPMS UiTM Puncak Alam dan juga host kita pada hari ini Najwa. Terima kasih banyak kerana menjemput saya untuk terlibat dalam podcast aktiviti. Satu benda yang menarik untuk dibuat, teruskan, dan saya doakan yang terbaik untuk GPMS UiTM Puncak Alam untuk ESCO yang ke-9. Betul lah, untuk ESCO yang ke-9. Saya doakan anda yang terbaik, semoga maju jaya. Jangan takut untuk buat satu perkara, dan apabila kita diberi peluang untuk buat satu perkara, buat yang terbaik. Okay? Itu saja dari kami. Ni tak apa, aku cerita panjang Tak apa. Tak apa Okay, nak depan ni dulu. Thank you ni. Gila lah, kau punya podcast yang baik lah. Daripada everything that Yoso said. Kau tahu member dah ngantuk ni. Pening kalau member. Maybe aku cakap macam ni kan. So guys, banyak perkongsian yang sudah cerita kepada kita. Jadi ini overall apa yang saya nampak, kita boleh cakap daripada aktiviti kita. Sorry, aktiviti, aku masih ini program ni.